RM2.60 tu paling rendah di rantau ini. Ya. RM9 di Singapura, RM4 di Thailand, di Filipina. Ya, saya sudah siarkan harga minyak di negara-negara lain. RM2.60 itu pun yang berendah di rantau kita. Bodoh! Bodoh! Kata minyak kita lebih murah dari Thailand, Singapura, Indonesia. Yang negara ini bukan pengeluar minyak. Kita pengeluar minyak. Jangan banding dengan Singapura. Kita mesti banding dengan Brunei, Qatar, Arab Saudi, Abu Dhabi, Nigeria. Itu negara pengeluar minyak. Ini ekonomi tak tahu berfungsi sebagai perkara-perkara dunia. Ya. You tak boleh banding harga durian di Malaysia dengan harga durian di Jepun. Bodoh.